Guys, aku rasa kan tak logik lah kalau you guys kata si Syekh ni sebenarnya masih hidup. Sebab apa? Kalau you guys fikir secara logik akal lah, member tu dah lah kena pukul, kena ikat, kena belasah, lepas tu tak diberi makan berhari-hari. Berhari-hari tak diberi makan. Lepas tu member tu pengsan, siap kena balut lagi. Bukan tu je, dah kena tanam dah pun. Hanya semata-mata bila nak tanam member tu, dia punya ibu jari kaki tergerak sikit. Lepas tu you guys kata, oh aku rasa si Syekh ni sebenarnya masih hidup. Pada aku macam tak logik. Kalau ikutkan daripada segi sains, aku rasa tak logik kalau nak katakan si Syekh ni masih hidup. Tapi tak tahulah kan, sebab cerita drama, mana tahu tiba-tiba ada macam plot twist yang sebenarnya si Jambu, dia dah tukarkan si Syekh ni dengan patung ke. Sama si Jambu hak dengan si Lonjong ni ada plan nak samakan si Syekh, nak kenakan si Kuyu ke. Siapa tahu kan. So korang, apa pendapat korang? Korang rasa macam mana ending cerita Dom 403? Cuba korang bagi pendapat korang dan cuba korang komen.